Jangan main-main dengan aircon kereta ni. Cuba kau tengok ni, Audi A4 dekat belakang aku ni hanya disebabkan tangguh servis aircon kereta dah sekali, bumper kena buka, dalam dashboard pun kena buka, semua sistem aircon kereta dia pun kena tukar. So hari ni aku nak kongsi sikit dekat korang berkenaan aircon kereta ni, okay? Untuk pengetahuan korang yang dalam sistem aircon kereta tu sebenarnya dia ada minyak tau. So minyak tu bila sampai masa dia dalam 30,000 km macam tu, benda tu korang kena tukar. Sebabnya bila korang tak tukar, dia boleh menyebabkan sistem aircon kereta korang tu jadi black oil. Okay? Apa benda black oil ni? Dia terjadi bila minyak aircon tu kurang dalam kompresor kereta korang tu. Komponen dalam kompresor tu dia akan bergeser antara satu sama lain, dan bila dia bergeser dan akhir sekali terjadilah habuk besi, dan habuk besi tu dia akan bercampur dengan minyak kompresor tu, minyak aircon kereta yang aku cakap tadi tu. Bila dia bercampur, itulah yang terjadinya black oil. Okay? Dan bila habuk besi tu dia dah masuk dekat dalam ni, kulit coil kau nampak ni, laluan halus-halus dia ni, dan juga laluan kondenser yang halus-halus ni, bila dia dah masuk dalam sistem aircon kereta korang tu, memang kita akan recommend tukar full sistem aircon kereta tu. Jadi untuk mengelakkan benda ni daripada terus berlaku, kita recommend dekat korang buatlah servis aircon kereta korang tu sekurang-kurangnya setahun sekali. So untuk korang dekat luar sana tu, jika korang ada masalah dengan sistem aircon kereta korang tu, ataupun korang yang tak pernah servis aircon dan korang nak datang check dan juga servis aircon kereta korang tu, boleh je datang dekat bengkel kami berhampiran Cyberjaya dan juga Putrajaya Transmart Auto Brands.